Macam mana ni? Sekarang kau nak buat apa? Ustaz Yazid baru cerita pasal bersabar menghadapi musibah. Memanglah sabar. Aku tanya sekarang ni, kau sanggup tak nak berdepan dengan Cik Ainon tu? Entah. Tapi saya kena juga jumpa dia ambil baju-baju saya. Saya rasa kalau saya cakap baik-baik, insya-Allah dia faham kot. Tu kata kau. Jom. Tak apa, insya-Allah. Saya boleh pergi sendiri. Awak jangan risau. Kau tak kenal Cik Ainon tu siapa? Cik Ainon tu pelik. Tahu pelik. Dia boleh buat benda gila kat kau. Ramai terkena. Aku tak nak kau jadi mangsa seterusnya pula. Jom. Tak payah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Lagipun paling teruk dia boleh marah-marah aje. Tak baik menuduh sama insan. Lagipun Tanta dia baik ke tak macam kita sangka sebelum ni? Yelah. Tunggu dalam bilik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah segala urusanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang awak ketuk-ketuk masa malam-malam ni? Minta maaf Cik Ainun. Saya datang ni nak ambil baju-baju saya balik. Sebab pagi tadi saya sidai dekat ampayan rumah Cik Ainun. Oh, baju awak yang tersidai di ampayan saya tu. Silakan. Saya ingatkan tuan-tuan dan saya ingatkan diri saya sendiri. Ingatkan apa? Bila kita rasa susah, bila kita rasa sedih, terimpit apa sekalipun dalam jiwa kita, bukan kita saja yang susah. Cuba tengok orang sebelah. Contoh apa yang berlaku dekat Ulu Langat baru-baru ni, berapa mati runtuh tanah? Lebih kurang macam tu, dekat 16 orang. Sedih ke tak sedih tuan-tuan? Sedih. Bila Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak berdaya tuan-tuan. Satu lagi saya nak ingatkan tuan-tuan. Jangan sama sekali kita mengeluh dengan apa yang Allah bagi. Seolah-olah kita tidak reda langsung dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Kita kata kita beriman. Orang Islam. Bukti. Contoh satu lagi saya nak bagi. Dalam gelap tiba-tiba kena tampar bertepak muka kita. Marahnya kita sebab kena tampar. Buka lampu nak tampar balik. Tengok yang tampar tu kekasih kita. Kalau kekasih yang tampar muka kita, marah ke tidak? Teruk sangat ke aku ni? Seumur hidup aku, ini pertama kali aku dengar ceramah kamu. Kenapa kau degil sangat lah? Dah berapa kali dah? Aku bagi amaran jangan sidai kain di ampayan aku. Dah berapa kali dah? Saya minta maaf sangat-sangat. Saya cuma ingat nak tumpang sekejap je. Sebab saya tengok tempat lain dah penuh. Lagipun saya tengok kat depan rumah Cik Ainun tu ampayan kosong, jadi saya tumpang sidai sekejap. Engkau memang sengaja nak melawan cakap aku kan? Ha? Engkau mencabar aku. Aku benci tu tak pelajar. Kau hajar macam ni. Bukan macam tu Cik Ainun. Saya tak ada niat nak melawan Cik Ainun. Tapi cuma pagi tadi saya terdesak. Saya tak tahu nak sidai kat mana. Pandai engkau menjawab. Engkau memang tak hormat aku. Kalau engkau hormat aku, kau takkan sidai baju kau dekat situ.
Saya betul-betul minta maaf, Cik Ainun. Besok datang ke pejabat aku nak heret engkau pergi mahkamah universiti. Jomlah. Rimat lah. Kenapa ni bro? Kau demam ke apa? Tak adalah, kepala serabut lah aku nak keluar. Fan! Fan! Macam-macam lah Muhammad ni. Cik Ainun ni memang betul-betul buat saya geram, tahu tak? Kau ni apasal? Apa Cik Ainun buat dengan kau ni? Apa masalah kau ni? Pasal ni ke? Diam. Elok. Kalau kau tak bagi tahu aku, mana kau nak tahu? Dari mula datang tadi, muka kau dah masam semacam tau. Dah macam ayam berak kapur, kau tahu? Tak adalah, aku rasa macam lain. Lepas kau apa? Lepas aku ikut dia hari tu ke dewan tempat dia belajar agama. Yang dekat Keramat tu lah. Ui, nekat gila kau ni. Kau pergi masuk tempat tu semata-mata kau nak ikut Amni tu? Aku ikut dia lah kan. Aku ikut dia. Tengoklah mana dia pergi. Ngendap-ngendap. Aku masuk tempat tu, tengok-tengok ustaz tu bagi ceramah semua. Aku boleh terdengar pula tu ustaz bagi ceramah. Ui, kau biar betul Irfan. Kau semata-mata pergi tempat tu, kau dengar ceramah sekali nak tengok Amni. Ha? Kau respect kat lu lah bro. Kalau aku, sorry aku tak buat. Dan ni memang sah kau dah meroyan kat Amni tu. Tak tahu aku. Aku rasa pelik tu tak. Perasaan pelik. Tapi aku cakap dengan kau jangan ketahukan aku. Okey? Masa aku kat tempat tu, aku rasa tertarik. Macam aku nak masuk, macam aku nak dengar semua tu. Entahlah, aku rasa macam kena sihir tu. Ish. Bukan kena sihir. Dah memang sah kau kena sihir si Amni tu. Aku rasa lepas ni kan, kau ni berserban, berjubah. Irfan, berjubah. Dah lah, aku malas nak cakap. Kau ni kan buat darah aku naik. Hatimu menjadi satu cinta. Hatimu menjadi satu cinta. Beratnya ujianmu padaku, ya Allah. Kuatkah aku untuk menerimanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ada yang tahu apa yang kau hendak? Kau janganlah risau. Nanti Aden buatkan mentera. Tok kata Tok handal. Saya ni bukannya apa. Hendakkan pelajar-pelajar tu jangan melawan saya sikit pun. Saya hendak ilmu kebal. Terutama budak Amni tu. Saya hendak biar sujud, biar tunduk pada saya. Oh, macam kau. Nah, ambil kau. Ambil kau. Jangan buka di siko. Balik rumah malam berbuka. Barulah awak akan beritahu apa yang awak hendak. Faham? Tok, dia tu siapa tu? Jembalang Tok ke? Jangan banyak tanya lah, lakih lah balik. Tapi ketih tu jaga elok. Susah dia nak bagi awak Yalah. Saya balik dulu. Terima kasih Tok. Yalah. Nanti. Kalau datang nanti, jangan lupa. Bawa apa yang awak hendak. Macam mana dengan laporan kesihatan saya, doktor? Ujian tu dah dilakukan, tapi keputusannya positif. Penemuan awal menunjukkan yang Cik Umairah mengalami simptom kanser hati. Kanser hati? Betul kan, doktor? Ya Allah. Betul semua ni? Tapi itu laporan awal dan saya cadangkan Cik Umairah pergi menjalani ujian kedua tu di hospital pakar. Dan saya akan kenalkan Cik Umairah dengan Dr. Ikram. Dia tu kawan baik saya masa saya belajar di Ireland dulu. Saya mahu ini hari ni telur pula. Dah mari. Ini telur baru sampai pagi saja. Apa jangan main-main lah. Saya mau cari telur ini hari beranak. Ini macam lah. You pergi cari dekat kampung. Satu biji sajalah. Satu biji saya tak nak untung. Inilah dia telur yang Tok Bomo tu maukan. Ayam bertelur pagi. Ya Allah, tolong lindungi dari sifat putus asa. Ajari daku untuk selalu bersabar. Ajari daku untuk mendidik jiwa ini, Ya Allah. Aku ingin punya hati yang tenang. Hati yang tidak berasa sakit atas setiap ujianmu. Hati yang tidak terguris dengan mainan takdir yang selalu menguji. Ya Allah, kuserahkan segala pergantungan dan pengharapanku hanya padamu. Engkau menjadi saksi pada segala yang terjadi. Jika aku benar, bantulah daku berjuang mempertahankan maruahku. Aku tidak punya apa-apa melainkan maruah yang kupertahankan. Maruah yang telah diinjak-injak oleh salah seorang hamba-Mu. Aku meminta pertolongan hanya daripada-Mu, Ya Allah. Kerana Engkau sebaik-baik penolong. Tidak berdaya ku pikul beban ini bersendirian. Hanya rahmat dan kasih sayang-Mu meringankan derita ini. Tunjukkanlah jalan, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau memakbulkan doa hamba-hamba-Mu yang teraniaya. Amin ya Rabbal Alamin. Macam mana awak? Kes Cik Ainun tu. Dia layan saya teruk, awak tahu tak? Lepas tu naik headache saya pergi court. Melampau lah dia tu. Awak, saya rasa jalan yang terbaik awak maafkan dia. Saya bukan apa awak. Saya tak naklah awak terlibat dengan hal-hal macam ni. Awak beralah je. Ya?
Allah sentiasa ada dengan orang-orang yang tak anaya. Awak kena ingat tu. Takkan saya nak biar je. Saya kena pertahankan juga hak saya. Mana boleh pasal kes ampaian nak adik saya sampai mahkamah universiti. Terpulang pada awak lah, Ami. Awak dah besar. Awak dah boleh fikir. Cuma saya nak ingatkan awak, bertindak dengan akal, bukan hati dan perasaan. Cik Ainur yang ikutkan perasaan. Saya rasa saya bertindak rasional. Itu saya setuju. Awak dah besar, awak dah boleh fikir. Awak dah tahu dah yang mana salah, yang mana betul. Maira, saya kena balik dululah. Lain kali lah kita sembang-sembang lagi Awak jangan lupa tau, birthday kita nak dekat tau. InsyaAllah. Jomlah, saya temankan awak. Tunggu bas kat depan tu. Jom. Ami, awak dah buka ke ada yang saya bagi tu? Belum. Kalau awak belum buka, nanti awak buka dekat bilik. Saya harap sangat awak suka dengan hadiah yang saya bagi tu. InsyaAllah. Awak jangan lupa tak usahakan untuk sambut hari jadi kita. Jangan lupa tau. Awak jaga diri baik-baik. Saya selalu doakan awak. Saya sayang awak tau. Awak kawan saya di akhirat. Awak, terima kasih teman saya tau. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Ya Allah, jika Umairah resah, tenangkan hatinya dengan teguhan makrifah-Mu. Jika Umairah terancam, lindungilah jasanya dengan kebesaran-Mu. Aku tak maaf. Aku tak ada tempat mengadu, Mak. Asal Mak pergi awal sangat. Asal. Mak tahu tak? Sakit. Mak janji dah. Lepas Mak pergi je, Mak takkan nangis lagi. Tak ada siapa boleh usik orang lagi, Mak. Mak janji. Jangan risau, Ya Allah, budak Auni ni. Maghrib-maghrib tidur. Hatiku, hatimu menjadi satu cinta. Hatiku, hatimu menjadi satu cinta. Izzah, Kenapa duduk kat bawah ni lagi? Masuk waktu maghrib dah ni. Gila surau. Izzah, you tu tak kenapa balik awal lagi? Ha? Mana saya tahu? You tu kan kadang-kadang tak balik langsung. Berkambung kat hospital tu.
Zah, I balik awal hari ni sebab I nak celebrate anniversary kita bersama. Tapi tengoklah apa bezanya. I balik awal pun you tak ada kat rumah. You pergi mana sebenarnya? Lah, gimana lagi? I pergi shopping lah. Salah ke? Daripada memerap je kat rumah ni nak buat apa? Izzah, sejak kita kahwin, you tak pernah hormat pun I sebagai suami you kan? You tahu tak apa peranan tanggungjawab you sebagai isteri? Salah I ke? Ha? Semua ni salah I. I ni isteri you tau. Dan you ni suami I yang menjadi ketua keluarga. You bila pergi buat kerja, you tak ingat dunia. You ada fikir pasal I tak? Yang I ni perlukan perhatian, kasih sayang. You ada bagi kat I tak semua tu? Izzah, you jangan lah. Cik Maira, ni kad rawatan. Nanti minggu depan Cik Maira datang jumpa Dr. Ikram ya. Terima kasih. Sama. Minta maaf, Cik. Minta maaf. Saya minta maaf, Tak apa. Saya yang salah. Terima kasih. Ya Taufik, saya tahu. Tapi buat masa ni Taufik kena banyak-banyak bersabar. Banyak beristighfar. Allah sayangkan dia. InsyaAllah, Doktor. Saya sebenarnya terkejut. Paling saya tak kuat sekali bila arwah tu meninggal atas pangkuan saya. Saya faham. Mungkin dah masa dia. Macam ni Taufik, walau apa pun, sampaikan salam takziah saya pada Umi ya. Kalau Taufik perlukan apa-apa, beritahu je. Terima kasih Dr. Ikram. Doktor dah banyak bantu saya selama ni. Taufik jangan risaulah pasal tu. Taufik jangan anggap saya macam orang luar. Sebab saya kenal arwah ayah Taufik pun bukan saya dua. Yalah. Assalamualaikum. Saya harap kau banyaklah bersabar. Kita semua ni pun satu hari nanti akan menyusul juga ke sana. Ini sedekah dari saya. Untuk keluarga kamu. Kau buatlah apa-apa yang patut. Untuk adik-adik kamu. Ikhlas dari saya. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini saya nak bagi kamu semua satu projek. Final projek untuk semester ni. Final projek sebelum kamu menamatkan pengajian di universiti ni. Saya nak kamu pilih satu projek mega. Lepas itu, kamu semua buat laporan lengkap mengenai projek tu. Segala aspek yang berkaitan dengan construction projek tu. Mula dari piling sampai projek tu habis. Ada apa-apa soalan? Prof, satu grup berapa orang? Bila nak kena submit ni? Okey. Saya nak satu grup minimum 3 orang.
mesti campur lelaki dan perempuan. Supaya nanti senang kamu buat kerja dekat site. Submission date 1 minggu sebelum study week. Mesti ada di atas meja saya. Muktamar. Faham? Faham? Prof. Macam ni guru kita tak ada lelaki lagi. Ada lah, Prof tu. Tak ada lelaki, tak ada yang tak siap lah projek kita. Amni! Jap. Penat ni. Kenapa? Ni. Sebenarnya, aku tak ada grup lagi. So, aku nak tanya, boleh tak kalau aku join grup korang untuk buat final project? Okey juga sebab grup kita orang pun tak ada lelaki lagi. Macam tu kita grup 3 orang lah. Awak, saya, Auni. Auni, okey tak? Kata kau lah. Tapi setahu aku, Fadli ni pemalas buat assignment. Kau ni pahal lah. Suka sangat cakap pasal dengan aku. Suka sangat penjulis kat aku. Kau cakap sekarang? Sendiri punya perangai. Sendiri baru ingat lah, Beb. Ish, dah lah tu. Tak payahlah nak bergaduh. Tak apalah Fadli, awak grupkan kita orang Betul? Yes! Oh my God! Thanks Amni. Kita jumpa lepas ni nak bincang pasal tempat kita nak pergi tu kan? Jumpa lepas ni Bye! Kenapa kau ambil dia? Kau tahu tak, dia ni manusia paling pemalas nak buat assignment tau. Selama ni assignment tak mana dia ciplak tau. Aku risau esok kita yang buat kerja, dia yang dapat nama. Alah, tak apalah. Lagipun lecturer nak lelaki dalam kita. Kalau dia ada, senang sikit. Boleh je lah, tak boleh jadi lelaki. Amin. Perempuan tu tak perempuan. Kudrat awak tu tak sama dengan lelaki. Awak ni nampak je kuat tau. Kudrat tak sama. Hatiku, hatimu menjadi satu cinta. Hatiku, hatimu menjadi satu cinta. Sebelah sini saja. Puan lalu ke sini lah. Okey. Nah, pengerasnya. Batal luar pergi kau? Yo, panjang. Ya, pening tu kepala ni. Berpusing satu kampung cari telur sebiji ni. Elok. Ada nak lanyak pelajar kau cukui. Tok, jangan lupa nama dia Amni. Atuk tengok tu telik tu halo tepat-tepat. Benci tau. Saya benci tau budak tu benci tau. Kau jangan lapeh kau. Bolehlah dia mengejek dengan penjaga wae.
Sekejap, Eva. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Ikram. Apa khabar? Apa? Bila? Yelah. Nanti saya bantulah apa yang perlu. Waalaikumsalam. Kenapa? Siapa kau? Taufik, bang. Budak yang bekerjasama dengan saya dalam konsert Amal Mercy tu. Dia cakap ayah dia baru je meninggal dunia. Habis jadi ke tidak dia buat konsert? Tak tahulah lagi tu. Saya kenalah telefon dia dulu. Kalau dia tak boleh buat, terpaksalah saya cari penyanyi lain. Taufik siapa, Mah? Tak pernah dengar pun. Penyanyi nasyid. Mana adik nak kenal? Cuba Mama tanya, Beyonce ke? Lady Gaga ke? Mesti adik kenal. Kan? Kau dia dah hasuk dah. Dah jampi dah. Tapi kau kena tanam bandar kau dekat ketika bulan mengambang. Biar kau. Ni apa ni tu? Supaya Jambalang Aden dapat menguasai wae. Yang jin menjaga itu memang betul ke? Kau manalah tahu. Kau mana tahu? Aden kau ada 10 tahun nak bidang kau. Dah macam-macam dia tengok. Benda ni kalau balik tanam aja. Tak boleh. Alah, buat apa tunggu bulan mengambang? Lama lah tunggu bulan mengambang. Tagih kau kau. Tanam ketika bulan mengambang. Malam besok tanam. Malam besok bulan mengambang. Jangan lupa tanam ya. Amni, saya harap awak akan sabar dan kuat untuk menghadapi dugaan. Saya tahu awak seorang wanita yang sangat tabah. Macam mana Irfan boleh tahu? Kenapa awak nak kenal dengan saya? Minta maaflah saya tak berminat. Agak Segar-segar orang. Bagilah. Asal mudi-mudi stres-stres ni? Abang ni asal dia tengok asyik stres je, mudi je sekarang ni? Adalah. Mesti ada apa-apa kan? Abang teringat kat girlfriend kan? Dek. Kalau ada lelaki handsome macam abang ni kan. Nak ngorak adik. Adik layan tak? Ni dah agak dah mesti ada girlfriend kan? Okeylah, adik ni jenis setia pada yang satu. Kalau abang ni 1000 kali lebih handsome, 1000 kali lebih baik pun adik tak pandang lah. Macam ada kekasih je. Ada kekasih ke? Mana ada, tak adalah ni. Tak ada. Cuma bagi adik lah kan. Cinta sejati tu tetap menerima walaupun disakiti, tetap mencintai walaupun dikhianati dan juga tetap menunggu walaupun ditinggalkan. Wow. Macam tu ke cinta sejati? Bukan baca dari novel eh? Tak adalah. My own words, okay?
tanya kau sikit lah. Apa kes Cik Ainun Zengal tu? Ada dipanggil kau? Tak ada pun. Tak, sepatutnya dia tak boleh senang-senang ambil tindakan tata tertib. Saya pun tahu undang-undang universiti ni. Ya, betul lah tu. Mana boleh suka-suka hati je nak seret orang naik kot. Tapi takkanlah dia tak bagi amaran apa-apa? Tak ada? Tsunami pun ada amaran lah. Pokok goyang, bumi bergegar. Itulah sepatutnya kena bagi amaran. Pertama, kedua, ketiga. Lepas tu kalau buat juga, barulah boleh ambil tindakan. Kan? Tapi lah, setahu aku, kalau buat salah ni, bolehlah buat proses rayuan. Tak apa, kau hantar je surat mohon maaf kat dia. Nanti dia maaf lah kan tu. Cik Ainun tu ingat kau ni siapa? Penjenayah. Nak turun naik kot. Tak. Suka hati dia je nak buat undang-undang sendiri. Perhatian kepada pelajar bernama Amni Sofina, nombor UiTM 534927 dari bilik A13 Kolej Mawar. Sila hadirkan diri ke pejabat pentadbiran kolej. Jam 10 pagi, sila berjumpa dengan Cik Ainun. Terima kasih.